Pada suatu ketika, Amir bekerja sebagai pembantu kanan kepada seorang usahawan berjaya bernama Dato' Rahman. Amir dikenali sebagai orang yang paling setia, datang awal, balik lewat dan sentiasa mempertahankan bosnya walau dikritik orang lain. Dato' Rahman sangat percaya kepada Amir. Segala urusan penting, dokumen sulit, malah kata laluan akaun syarikat pun diserahkan kepadanya. Namun di sebalik senyuman dan kesetiaan Amir, ada niat yang tersembunyi. Setiap malam, ketika orang lain pulang, Amir menyalin data syarikat. Dia memadam kesilapan kecil dalam rekod bukan untuk membaiki, tetapi untuk mencipta lubang perlahan-lahan. Dia tahu gunting tidak perlu diasah kuat, cukup disorok kemas dalam lipatan kain. Beberapa bulan kemudian, syarikat Dato' Rahman hampir muflis. Pelabur menarik diri, projek gagal. Semua orang menyalahkan Dato' Rahman termasuk Amir yang kelihatan paling terkejut dan kecewa. Dato' Rahman jatuh sakit akibat tekanan. Pada hari siasatan dalaman, seorang staf junior yang pendiam tampil membawa bukti log sistem lama yang menunjukkan hanya satu orang mempunyai akses penuh pada waktu-waktu kritikal Amir. Ketika berhadapan bukti, Amir tunduk. Dia mengaku bukan kerana benci tetapi kerana cemburu. Dia rasa dialah yang bekerja paling keras tetapi tidak pernah diangkat. Dato' Rahman berkata dengan suara lemah, "Aku sebenarnya sudah sediakan saham syarikat untuk kau minggu depan." Amir terduduk. Gunting yang disorot dalam lipatan itu akhirnya memotong kain yang dipakainya sendiri. Pengajaran, pengkhianatan paling berbahaya bukan datang dari musuh yang jelas, tetapi daripada orang yang kita terlalu percaya. Dan kadang-kadang, kesabaran yang singkat memusnahkan ganjaran yang hampir tiba.